Integriti bukan pilihan, tetapi kewajipan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Topik kita untuk video kali ini berkait rapat dengan rasuah dan juga integriti. Video ini akan membincangkan tentang apa itu rasuah, kesan multidimensi yang berlaku akibat rasuah, perspektif mahasiswa terhadap isu ini, cadangan penyelesaian yang boleh diambil serta kaitannya dengan SDG 16. Jadi, apa sebenarnya rasuah? Merujuk kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, rasuah adalah pemberian atau penerimaan suapan yang boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti wang, hadiah, bonus, jawatan atau perkhidmatan dengan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu secara tidak sah. Pemudah kata, rasuah ini adalah perbuatan tidak jujur yang melanggar amanah dan undang-undang. Rasuah juga bukan sekadar salah satu kesalahan biasa, tapi ianya menjejaskan semua orang, secara langsung atau tidak. Rasuah ini bukan isu individu sahaja, namun kesannya sangat meluas dan memberi impak kepada semua peringkat masyarakat. Untuk masyarakat, rasuah boleh menyebabkan hak golongan yang memerlukan dinafikan dan jurang ekonomi antara kaya dan miskin makin melebar. Ia juga membuatkan sesetengah orang merasai tidak adil dan ketidakpercayaan mula wujud dalam komuniti. Untuk kerajaan pula, imej organisasi boleh tercemar dan ketirisan dana awam pula boleh berlaku. Maksudnya di sini, setiap ringgit yang sepatutnya digunakan untuk rakyat boleh hilang atau diselewengkan. Bagi negara, rasuah boleh menjadikan ekonomi tidak stabil dan pelaburan asing pula berkurangan. Hal ini disebabkan oleh tiada ketulusan dalam urusan pentadbiran. Jadi, seperti yang kita lihat, rasuah ini telah menjejaskan semua peringkat daripada diri kita sendiri, komuniti hingga ke peringkat negara. Sekarang, kita lihat dari perspektif kita sebagai seorang mahasiswa. Kenapa kita perlu ambil tahu tentang rasuah? Pertama, supaya kita dapat membina integriti dalam diri. Dengan adanya integriti, kita dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah, termasuk rasuah. Kedua, dengan kesedaran ini, kita dapat memastikan diri kita menjadi pelapis kepimpinan negara yang bersih dan jujur. Dengan memahami isu ini dari awal, kita bukan sahaja mencegah diri daripada terlibat dalam gejala rasuah, tetapi juga membina asas untuk menjadi pemimpin beretika pada masa depan. Hal ini penting kerana mahasiswa hari ini merupakan bakal pemimpin pada masa hadapan. Bagi membantu mahasiswa untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala rasuah, beberapa langkah strategik boleh dilaksanakan di peringkat kampus itu sendiri. Antaranya melalui pendidikan dan program di kolej atau universiti. Mahasiswa perlu didedahkan dengan kempen kesedaran seperti kempen anti rasuah melalui poster, video dan media sosial. Selain itu, penglibatan dalam program bersama pihak seperti SPRM juga dapat membantu meningkatkan kefahaman tentang bahaya rasuah serta kesannya dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, penggunaan teknologi dan ketulusan juga penting dalam membentuk persekitaran yang bersih daripada rasuah. Contohnya, penggunaan sistem digital seperti e-perolehan dapat mengurangkan campur tangan manusia yang berpotensi membuka ruang kepada penyelewengan. Secara tidak langsung, perkara ini membantu mahasiswa memahami kepentingan ketulusan dalam setiap urusan. Akhir sekali, sistem aduan selamat atau whistleblowing perlu disediakan di peringkat universiti. Saluran aduan yang telus dan selamat membolehkan mahasiswa melaporkan salah laku tanpa rasa takut. Pada masa yang sama, perlindungan identiti pemberi maklumat dapat menggalakkan lebih ramai untuk tampil dan menolak budaya rasuah. Cadangan penyelesaian, pendidikan dan kesedaran. Didik masyarakat tentang bahaya rasuah sejak kecil dan tanam nilai jujur dan amanah dalam diri. Seterusnya, ceramah kesedaran. Jemput pakar seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, kongsikan kes sebenar untuk beri kesedaran, galakkan sesi soal jawab bersama pelajar. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang.
menyokong hukuman tegas terhadap pesalah rasuah tanpa pilih kasih, dan memberi amaran jelas tentang kesan buruk perbuatan rasuah. Sokongan Sustainable Development Goal, elemen SDG 16, Peace, Justice and Strong Institution, memperkukuhkan keadilan, memastikan sistem perundangan yang adil dan bebas daripada campur tangan luar, membina institusi kuat, ketelusan setiap urusan pentadbiran, meningkatkan accountability organisasi dan keyakinan masyarakat. Elemen SDG 4, pendidikan berkualiti, membentuk sosial pelajar yang berintegriti. Elemen SDG 8, pekerjaan layak, mewujudkan persekitaran kerja yang jujur dan amanah. Elemen SDG 17, mewujudkan persekitaran kerja yang jujur dan amanah. Sinergi antara mahasiswa, komuniti dan pihak berkuasa dalam membasmi rasuah secara global. Kesimpulan, rasuah adalah halangan utama pembangunan mampan. Tanpa integriti, keadilan dan keamanan yang ditekankan dalam SDG 16 mustahil untuk dicapai sepenuhnya. Integriti bukan pilihan tetapi kewajipan. Setiap mahasiswa memikul tanggungjawab besar untuk memastikan Malaysia kekal bersih, adil dan sejahtera. Seruan tindakan, call to action, tolak sebarang bentuk suapan, benci amalan tidak beretika dan lapor salah laku kepada pihak berkuasa.